Sebab saya datang pun memang aura tak ada. Aura tu lah, rasa meremang apa semua tak ada. Mau buat parti. Hantu buat mati. Hantu buat parti. Nah, ni macam-macam ni. Benda dah merajuk tu. Alamak. Cuma kalau kita dulu stop kat sini. Okay guys, jom. Air lagi. Apalah. Antara yang rajin ke sini. Wah, Abang Zainal. Gila Ayin. Yelah. Uzbek alah tak payah. Betul. Saya ada jumpa juga dia punya page live tu kan. Peminat bola. Dekat area mana ni? Dekat Jalan Semantang. Jalan Semantang. Nama-nama. Lama. Betul. Lama-lama. So let's go. Ini air kita tadi. Tu banglo Daniel depan nampak. Tu banglo Daniel. So banglo sihir juga tepi ni. Oh, dulu untuk moderator orang. Oh, okey. Jalan Semantang. Sihir. Feel the aura. Ada nampak tak? Kelawar. Oh, tinggi tangga dia. Ya, tinggi. Ini satu kaki ni. Bismillah. Dah lama tak masuk banglo ni. Saya duduk je. Apa tak kena limbah ni? Berbunyi-bunyi pada tadi. Saya ingat. Ini sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia nak enggak dah. Hijau tu lah. Korang tunggu kejap Padahal kat situ kawasan pokok getah, bayangkan kawasan pokok getah tu tak ada angin ni. Tak ada angin. Macam dalam movie lah. Betul, macam dalam movie lah. Lebih kurang lah macam tu. Jadi cerita tu bila sampai dekat situ, dekat dalam tu lah kan, kita orang tu lah kat dalam tu macam sulung tu semua kan. Waktu tu lah. So kita orang waktu tu saya boleh tengok cadang di atas. Kita orang naik atas lah dulu. Naik atas, bila dah sampai atas loteng kedua tu, saya tak perasan ada lubang tau kat situ. Ingat lagi. Saya tak perasan. Jadi saya terpijak lubang tu, bobos saya. Separuh daripada badan saya ni masuk dekat lubang tu. Saya punyalah gelak. Gelak memang tak ingat kan. Waktu tu sakit tak rasa lagi. Dia gelak tu. Dia gelak. Kayak orang tu gelak kan, tak tahan kan. Tu saya bangun, dia cakap okey ni, okey. Selamat tak bobos ke bawah. Cerita dia. Itulah pengalaman. Waktu tu kat tempat tu K-On tak boleh buat live kot. Tapi kita buat apa? Night vision. Record night vision, record offline night vision. Waktu tu glamour juga night vision offline. Jadi cerita dia macam tu. So macam ni guys? Okay. Nak ke bawah ke mana? Bawah. Bawah. Mana? Siap. Okay jom guys, kita pergi lepak bawah. Bismillah. Kita follow dulu. Jadi kita masa nanti kita cerita lagi. Kita sambung Bismillah. Dia buat tadi kopi tu. Oh. Bismillah. Lupa pasang lagi. Kita tak ingat lagi. Sebab kabel saya tak boleh asingkan. Bila kabel asingkan nanti okey jalan tu tak apa, nanti saya jalan. Kalau saya asingkan kabel takut nanti dia tak ni, yang offline record dia tak detect. Takut dia macam tu. Bismillah. Guys, pasang dia rugi kan. Betul, offline record saya pasang tengah on. Cuma tu lah, saya punya gimbal dia sengit-bengit dah. Dia punya apa, tempat pasang-pasang tu kan, partition dia. Okey, saya pandang ke depan guys. Balikkan kabel lah. Okey guys. Okey jom. Bismillah. Jom. Bismillah. Saya tak ada benda tinggal. Kita turun ke bawah guys. Alhamdulillah. Allah, fly record. Kesian diorang. Saya tak bersama-sama dengan diorang tadi. Aduh, nak ambil feel sebab dah lama kan tak pergi kat sini. Kenangan. Itulah sedikit apa yang Remy terangkan tu adalah sejarah sejarah kawasan sini. Remy ni the best tiktokers untuk era ni lah, dan dia pernah dapat pencapaian terbaik daripada TikTok. Gagak dah bunyi. Beg tepi ni, beg sisi saya ni bunyi.
So macam mana Ful perasaan Okey lah. pertama kali dalam explore? Okey wow. Okey terbaik. First time. Okay Adam, macam mana? How about you feel man? I feel Very good. Awesome. Terbaik. Tak apa. Bagi Remy. Bagi Remy. Duduk dah. Remy tak duduk tadi guys ya. Allah Akbar. Mi, boleh Mi? Kalau nak explore seorang. Remy. Remy boleh meh. Lama-lama nanti dia orang okey, dia orang boleh. So macam mana plan ni diorang tidak? Kita tunggu kejap. Cutting helmet ni memang macam ni. Yang saya pakai ni bukan isu punya ini memang untuk outdoors. Dia ringan, sangat-sangat ringan. Tapi untuk safety lah. Sebab kalau yang isu punya, dia safety dia ni berat. Ni berat ni, helmet ni. So yang ni yang saya pakai ni yang ringan lah untuk outdoors. Maknanya untuk sukan paintball, untuk apa, outdoor cycling. Santai betul tu. Panggil dia duduk. Tadi saya dah duduk tadi. Okey. Bagi dia duduk. Kesian. Nak? Kau. Cabut. Itu dulu baju macam pergi perang betul. Macam sekarang adalah sikit-sikit sebab lebih santai kan. Kalau macam sekarang ni banyak baju-baju yang dry fit ni lagi mudah untuk dia bergerak. Tu jadi selesa lah kat situ. Betul, macam dulu macam-macam kan. Macam ni lah yang macam saya pakai. Di sebalik cerita, di sebalik alam, di sebalik mata, di Explorer cerita. Menyelusuri jalan sunyi, mata meliar berbisik di hati, jangan sampai tersesat langkahmu. Dunia penuh tanda tanya, setiap malam kembali sunyi, berjalan pelan di denyut nadiku, ia hadir tanpa perasaan. Terang langit nyata, kini gelap mencengkam jiwa.
takkan berhenti bernafas ketika alam kini berubah.